Ini kisah diriku, seorang usahawan yang berjaya dan tulang belakang keluargaku. Dan yang paling aku hargai sekali, aku ada sebuah keluarga yang bahagia. Hidup yang penuh dengan gelak tawa, penuh dengan rasa cukup dan penuh dengan rasa syukur. Mulanya, segala yang aku impikan mula tercapai satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal daripada Amal Sdn Bhd. Nak bawa satu projek ni, boleh tengok tu. Projek ni bukan dua-dua dapat antara salah seorang yang dapat. Jadi nanti syarikat kami akan milih antara korang dua. Ya tuan, terima kasih Sekian. Assalamualaikum Cik Mak. Hinggalah satu hari, Boleh saya jumpa? hari yang mengubah segalanya. Sebenarnya Cik Mak, saya nak bincang sikit tentang tender yang Cik Mak tawarkan tu. Macam ni apa kata Cik Mak ambil je syarikat saya? Ingin pun boleh. So, saya ada sikit lah, saya nak bagi. Cuba tengok meja. Kira jadi ni. Mantap. Wah, cuba kau lagi. Dia lah. Kau tahu tak? Nanti kau tu ambil duit bumi macam kau. Korang betul-betul lah kan? Tidak betul tau. Tak ada bukti ke? Ada lah. Kau sabar. Kau tengok. Korang jangan main tau. Dah main-main apa je? Jatuh nanti marah kita orang tau. Tapi lah korang stress lah macam ni. Apalah saya settle kat rumah. Baiklah kau macam tu. Jangan gerak gitu lah. Kita jumpa balik apa sini. Apa nak buat ni, ya Allah. Betul ke suami aku yang buat ni? Aduh, abang. Aduh, peninglah kepala saya ni, abang. Allahu. Puan, ya Bukhana, apa yang berkaitan nanti ya? Saya nak buat aduan tentang belakang kisah so di jarak ini. Boleh saya tahu apa yang berlaku? Tarikh kejadian tersebut berlaku pada minggu lepas. Puan ada bukti? Ya, saya ada rakam kejadian tersebut di dalam pejabat kami. Sekejap ya, kejap. Baik, dengan bukti yang ada tu kami rasa cukup. Jadi Puan boleh isi korang interview. Jadi selepas ni kami akan buat susulan lah kaitan dengan kes ni. Jadi kalau ada apa-apa kami akan hubungi Puan lagi tentang susulan berikutnya. Okey, baik, terima kasih. Jadi macam mana plan untuk kes ni? Apa kata kita buat penyamaran, kita pergi ke Office Aziz, kita menyamar di tender untuk projek. Menarik. Jom. Assalamualaikum. Balik dah. Dah. Ini saya boleh pakai ni. Dia bilang dia air dia ni. Dia nak ni. Ada apa kamera? Beli apa? Beli apa? Seperti ini kawan. Awak dah buat apa-apa kan? Apa sih awak? Awak saya dengan awak dah ambil air kopi. Mana tu? Tahu kita ni. Kawan-kawan saya banyak dia tahu kau. Jadi awak saya kawan-kawan awak tu. Daripada suami sendiri. Ya. Saya ada bukti. Syukran pengamis ni. Hari ni kan result keluar. Result kau berapa? Aku alhamdulillah dapat kontrak. Tanya. Okay. Tak apa-apa lah. Kau ada problem ke? Kalau ada problem luarlah dekat aku. Aku boleh dengar. Kau nak tahu tak? Kenapa? Ni kan
mak ayah aku selalu bergaduh. So aku macam aku tak ada fokus dalam kelas. Sebab itulah result aku teruk. Adik, risau macam mana? Okey tak? Mami, Ya. sebenarnya kali ni adik dapat 2.5. Kenapa teruk sangat ni? Kan Mami dah hantar dah pergi kelas, pergi tuition. Apa lagi tak cukup? Kenapa nak marah pula? Tahu tak adik jadi macam ni sebab Mami diri tahu tak? Adik, sikit-sikit nak salahkan family. Adik yang tak study kan? Saya nak salahkan adik. Dan Itulah, jom. Assalamualaikum. Kami dari syarikat Muda Huzin. Jadi kami kat sini ada tender yang kami nak usulkan kepada korang dulu. Jadi boleh tengok dulu tender. Menarik lah. Jadi menarik kan? Korang dua dah tengok. Jadi kami dah letak proposal ni. Tender sangat tinggi di COVID dia. Jadi siapa yang dapat tender ni memang kau lah. Okey, saya kita nasionalkan. Saya kerja seperti itu ya. Terima kasih. Macam ni lah tuan. Saya pun tak nak belajar masuk sini. Banyak je benda saya nak buat kan. Dia kata tuan terima je saya. Tapi dengan ada sedikit lah wang kopi saya kata. Tuan ambil lah ni. Sebenarnya kami daripada pihak SPI ini menyatakan bahawa ada seseorang membuat aduan kepada pihak kami yang menyatakan bahawa Encik Aziz ni menerima rasuah. Jadi dengan bukti yang ada ni jadi cukup lah. Minta Encik Aziz bagi kerjasama untuk ikut kami kepala untuk sediakan situ. Hai, kenapalah aku bagi rasuah? Menyesal betul aku. Kalaulah aku tak buat dari dulu lagi, mesti aku dah boleh luangkan masa dengan keluarga aku. Aku rindu diorang. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa hamba-Mu ni, Allah. Aku berjanji aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi, ya Allah. Aku insaf, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, keluar juga aku dari penjara ni. Tak sabar aku nak jumpa family aku nanti. Kesimpulannya, Bagi bahagia bukan diukur Kadar harta dan kemewahan, tapi dengan kejujuran dan rezeki halal. rasuah mungkin nampak jalan mudah, tapi Akhirnya merosakkan diri dan keluarga. Katakan tidak pada rasuah.